Hai korang, sihat ke? Terima kasih dah datang balik. Sila tekan butang like, komen, share and follow aku ni. Biar Faye boleh buat gambar lagi. Baiklah anak-anak, hari ini cikgu nak beritahukan kamu semua kita akan menyambutkan bulan Ramadan buat tahun 2025 ni. Cikgu harap kamu semua dapat bersedia. Dia nak mula puasa. Bestnya. Kena bagi tahu abang ni. Nanti bolehlah ikut pergi pasar nak belanja. Nak pergi pasar nak buat apa? Alah, saja nak beli baju raya. Nak beli baju raya? Puasa pun belum lagi nak beli baju raya. Satu laporan atau esai mengenai amalan-amalan yang dilakukan semasa bulan puasa, boleh? Abang Ali, tak lama lagi dah nak puasa ni. Oh, tahu. Kau dah dapat jadual sekolah untuk bulan puasa tak? Kan dah 2 hari lagi kita dah nak puasa. Oh, sudahlah bang. Cikgu tadi dah bagi jadual roster dan tarikh masuk sekolah untuk bulan Ramadan. Oh, baguslah. Macam mana jadualnya? Ada perubahan ke? Ada sikit. Kita akan mulai sekolah lebih awal dan balik pun lebih awal sesuai dengan waktu berbuka puasa. Oh, Alhamdulillah. Senang sikit. Tak adalah kita terkejar-kejar nak berbuka. Betul tu. Kita pun boleh sama-sama berbuka lepas balik sekolah. Haish, belum puasa pun kena masuk sekolah lagi. Sekolah-sekolah lain kena cuti. Kenapa kita kena masih sekolah bulan puasa ni? Kenapa tak cuti je sebulan? Malaslah. Haish, mana boleh macam tu Abang Toufan? Kita kenalah semangat. Barulah banyak pahala. Yelah, jangan nak banyak merepek. Kita sekolah ni sampai tengah hari je. Lagipun 5 hari je dalam sebulan. Taklah penat sangat kalau macam tu. Lagipun, puasa ni bukan untuk berehat-rehat je. Kena buat aktivitas juga. Dori, kau dah balik ke? Jomlah balik sama-sama. Abang dah tunggu ni. Janganlah kacau Dori. Benar Dori buat. Kau ingat ni senang ke? Apa kau buat ni Dori? Salah. Tengok. Adam koyakkan. Benar je Dori buat. Aduh, sakitnya Dori pukul. Apa ni?